吃. Kali ini kita nak mengenali kosakata bahasa Cina iaitu 吃. 吃 maksudnya makan. Bagaimana nak pronounce ini ya? Kita terpaksa nak pronounce it satu kaligus. C-H-I. 吃. 吃ini ramai orang akan rasanya susah nak ingat lah. Dia macam Chinese ya atau Cina ya. Ci. Actually adalah salah. 吃, kita bayangkan bunyi kereta api yang lama, yang kuno iaitu bunyi ini. Ingat bunyi kereta api yang lama dengan ada asap hitam-hitam tu. Jadi, nada pertama. Dalam kosakata atau karakter ini ya, kita tahu 吃 maksudnya makan. Kalau kita nak makan, mestilah guna mulut. Jadi bahagian di sini ya, ini ialah mulut. Tengok, mirip tak? Satu mulut yang sedang buka. Setiap kali bila lihat tulisan Cina, kalau adanya mulut ini, mestilah satu perbuatan guna mulut untuk buat sesuatu. Misalan ini adalah makan, mesti guna mulut. Bagaimana dengan ini? Kiranya kita lihat individually ya, ini memang satu tulisan Cina. Dan tulisan Cina ini, kalau gabungkan dengan satu mulut, akan bagi makna makan, dan makan ini dia dapat bunyi dari mana? Dapat bunyi daripada tulisan individu ini. Ini maksudnya mengemis. Kiranya seorang mengemis, kita guna tulisan ataupun kosakata individu ini. Ci gabung ini akan jadi 吃. Telah list bagi tahu kawan-kawan semua, tulisan Cina ada 6 cara rekaannya. Jadi 吃 dia mengguna salah satu rekaan di mana dia dapat bunyi daripada karakter yang lain. Gabung jadi 吃. Sampailah masa bagi kita belajar cara menulis 吃 iaitu makan ya, makan. 吃. Okey, nada pertama ya, melintang. Okey, 吃. Kita kan ada dua bahagian. Kita mesti mula daripada bahagian kiri dulu. Mula dengan mulut. Terus, melintang turun ke bawah macam satu 7 ya. Kemudian tutup. Ini adalah mulut. Kemudian, kosakata ini akan bagi bunyi kepada tulisan ini. 吃. Dia bagaikan seorang kan mengemis ya. Bagaikan melutut di lantai.